cakap ni, ini adalah salah satu daripada version ataupun salah satu daripada cabang komunikasi. Sebab komunikasi, bila kita cakap, bila kita sebut tentang komunikasi, jadi dua. Satu komunikasi verbal, satu lagi komunikasi non-verbal. Okay, non-verbal tu apa? Dia macam body language lah. Yang macam sekarang ni kan, macam okay, Tuan Razman sedang mengangguk, bila saya cakap, sedang tersenyum. Itu semuanya adalah non-verbal. Tapi verbal tu adalah apa percakapan kita. So, cakap tu adalah salah satu daripada elemen komunikasi. So, kenapa kena cakap baik-baik? Sebab apa? Bila kita cakap tentang baik-baik ini kan, dia adalah melibatkan kepada satu elemen. Okay, elemen yang boleh menenangkan, yang boleh memberikan memberikan satu kebaikan, kelegaan, ketenangan apabila orang tu mendengar kata-kata kita. Mendengar kata-kata kita. Okey, dan di media sosial tu, media sosial ni dia sebenarnya adalah satu platform lah. Dia sebenarnya satu platform untuk kita nak send the message. Kita nak sebarkan maklumat ke apa sajalah kan. Dia sebagai satu platform sebenarnya, media sosial ni. Media sosial ni dia bukanlah orang untuk menerima, tak. Yang sebenarnya yang menerima tu adalah manusia. Yang menerima mesej tu adalah manusia. Yang menghantar mesej pun adalah manusia sebenarnya. So machine, devices ni kan, ni semua platform, ni semua adalah channel untuk kita nak berbicara, nak berkomunikasi.